Okey, ini lebih dikenali sebagai azolla, sejenis tumbuhan rumpai yang tumbuh di atas air sebagai makanan protein kepada ternakan seperti lembu, kambing, ayam, sebagai protein dan juga makanan tambahan dia lah. Kalau di Malaysia dipanggil azolla, kalau di negara-negara lain saya tak pasti. Nanti rakan-rakan di seluruh dunia tinggalkan komen apa sebutan dan panggilan, boleh kita kongsi bersama. Azolla ni mesti hidupnya di dalam air dan kena matahari yang kuat, dia akan lebih senang membiak. Okey, sila tinggalkan komen ya rakan-rakan di seluruh dunia. Kita tengok apa jawapan dan apa sebutan dan panggilan kepada nama tumbuhan ini, iaitu kalau di Malaysia disebut azolla ataupun alga kot, tapi alga lain sikit. Tak apa, boleh tinggalkan komen.